So hari ni korang kena dapat apa? Korang kena menguraikan kedudukan warisan masyarakat Kerajaan Alam Melayu. Itu yang pertama, korang kena menguraikan. Yang kedua, korang boleh menjelaskan kedudukan warisan masyarakat Kerajaan Alam Melayu. So, apakah yang dikatakan dengan kedudukan warisan masyarakat alam Melayu? Apa yang dikatakan dengan kedudukan masyarakat alam Melayu? Dia bermaksud dengan si kebijaksanaan. Dekat buku surat berapa? 60. Buku surat 60. Tak bawa buku semua? Okey. Maksud apa tu? Dia kata kedudukan warisan bermaksud okey, betul. Yang ditinggalkan oleh pemerintah terdahulu untuk generasi seterusnya. Okey. Ada berapa kedudukan warisan? Ada 5. Yang pertama apa? Sistem pemerintahan beraja. Yang kedua? Kebijaksanaan pemerintah. Yang ketiga? Kegiatan ekonomi. Yang keempat? Perkembangan sosio budaya. Yang terakhir apa? Amalan beragama. So hari ini kita akan belajar 5 kedudukan warisan di Kerajaan Alam Melayu. So, kita nak tengok kepada sistem pemerintahan beraja. Apa yang korang tahu? Okey, kalau sistem pemerintahan beraja ni dia berasaskan sistem beraja. Ingat tak yang korang buat apa? Hierarki dulu tu. Ingat tak sampai yang paling atas? Raja kan? Yang bawah ni apa? Pendeta, rakyat kan? Betul. So, itulah sistem beraja. Lepas tu dia juga ada kedudukannya seperti pemerintah ni dia mengasimilasikan pengaruh agama dalam pentadbiran. Apakah yang dikatakan dengan asimilasi? Cuba tengok dekat bawah tu. Dia kata apa? Penyerapan budaya-budaya yang berbeza hingga menjadi satu. So, kalau contoh, Sultan dan Raja tu dia menganut agama Islam. Dia akan membawa agama itu ke dalam masyarakat kerajaan itu. So, rakyat dia akan menganut agama itu. Sebabnya, pemerintah dia menganut agama, contoh macam agama di contoh Angkor dia menganut agama Hindu dengan Buddha kan. So, rakyat dia mesti adalah agama Hindu dan juga Buddha. So, yang ketiga apa? Raja ni menjadi tonggak utama kerajaan. So, kedudukan kerajaan ini juga disokong oleh para pembesar. So dia juga memperoleh ketaatan daripada siapa? Daripada rakyat dia. Itulah yang dikatakan dengan sistem pemerintahan
So dia tak nak mengganggu keturunan tu. So yang ketiga apa? Dia juga boleh dipilih dari golongan tentera. Kalau seperti dalam kerajaan apa? Ada dua kerajaan, Funan dan juga Champa. Okey. So apa pula? Wanita berputera raja ni dia boleh dilantik sebagai pemerintah dalam kerajaan apa? Kerajaan Majapahit. So setiap kerajaan cara pemilihan raja ni berbeza kan? Kita dapat dekat kerajaan Champa dan Funan dia berlainan dari golongan tentera. Kalau dekat kerajaan Majapahit, orang apa wanita pun boleh dilantik. So seterusnya kita nak tengok kepada kedudukan raja. Okey, dekat semasa pengaruh Hindu dan juga Buddha, raja ni dianggap sebagai titisan dewa. Okey, tahu tak titisan dewa itu apa? Penjelmaan ataupun jelmaan Tuhan yang memerintah rakyat dia, yang turun ke bumi. Dikatakan seperti itulah titisan dewa ni. So dia dianggap dia mestilah dihormati. Mestilah dihormati. Lepas tu apa lagi? Selepas tu ada kedatangan Islam kan? Dasarkan kedatangan Islam. So apa yang berubah? Dulu dia memperkenalkan konsep khalifah. Tahu tak khalifah tu apa? Pemerintah lah. Cumanya dulu sebelum tu dia orang tak panggil khalifah. Selepas kedatangan Islam, dia dipanggil khalifah. Lepas tu apa lagi? Dia kata raja-raja ni mesti ditaati. Betul tak? Kita kena taatkan raja-raja kita kan? So dia apa? Dia dianggap, kalau kita ingkar raja ni, dia anggap apa? Kita derhaka dengan Tuhan kita. Sebab dulu orang anggap raja ni sebagai jemaat Tuhan kan? So kalau kita mengingkari, dia akan dikatakan derhaka lah. Faham? Okey. Lepas tu ada apa lagi? Gelaran pemerintah. Okey, apakah dikatakan dengan gelaran pemerintah ni? Okey, gelaran pemerintah kita panggil apa? Raja. Lepas tu Maharaja. Okey, dua-dua dia pengaruh ahli agama Hindu dan juga Buddha. Okey, lepas tu kan kedatangan Islam. Raja ni dia tukar dipanggil sebagai Sultan. Lepas tu dia kata lagi, gelaran raja ni digunakan di gunung. Kalau Maharaja digunakan di pulau. So ada beza. Kalau dia adalah raja di gunung, digunakan sebagai raja. Di pulau, digunakan sebagai Maharaja. Okey. Kalau dekat kerajaan Funan, Champa dengan kerajaan Sriwijaya, diorang guna apa? Barmai. So ada apa? Kalau dekat gunung guna apa? Raja. Kalau dekat pulau, Maharaja. Kalau kat kerajaan Funan, Champa, Barmai. Okey. Dapat sampai situ? Dapat? Okey, kita dah masuk kepada topik yang kedua. Kita nak tengok kepada kebijaksanaan pemerintah. Kebijaksanaan pemerintah ni terbahagi kepada dua. Iaitu yang pertama adalah betul. Yang kedua? Dia? Okey. Apakah yang dikatakan, kenapa dia bijak? Kenapa dikatakan pemerintah ni bijak? Sebab dia memilih kawasan pentadbiran ni berdekatan dengan apa? Dengan airan. Betul tak? So dia juga ada pertempatan, ada pelabuhan. Kan? Dia ada pelabuhan. Apa tak kat gambar tu kat situ? Ada tasik Tonlesa. Kita tengok surat 81. Nampak tak? So bila dia membuat penempatan kat situ,
Lepas tu apa lagi? Awak nampak? Dia kata kat situ ada perkembangan pergerakan pertanian. Dekat mana tu? Dekat Angkor dan juga Majapahit kan? Seperti dia ada apa lagi? Macam lembah sungai tu, tak lembah sungai macam mana? Tak tahu, dia macam anak sungai. Kat situ. So, sungai ni berfungsi sebagai apa? Betul. Dia digunakan sebagai pengangkutan yang utama. Orang dulu guna apa? Sampai kan? Kalau nak pergi ke sesuatu tempat. Betul. Okey. Saya nak cikgu nak bungulah bahasa yang kedua tu apa? Yang kedua. Okey, nampak tak? Bijak pemerintah dulu dia menggunakan apa? Dia menjadikan laluan antarabangsa seperti kat pelabuhan apa tu? Okyo dekat kerajaan Brunei dan juga Palembang di Sriwijaya. So, bila sudah apa pemerintah ni dah ambil apa lagi? Dia mengambil kira juga petunjuk arah yang memudahkan pedagang untuk singgah di pelabuhan seperti bukit ataupun gunung ataupun teluk. Contoh dia dekat mana? Gunung Serai sebagai tanda maju kerajaan Kedah. So ingat kalau Gunung Serai tu apa? Tanda maju dia kan? So itu dekat kenapa bijaksananya untuk memilih dan menggunakan pusat pemerintahan. Yang kedua, dia buat apa lagi? Dia menjalinkan hubungan diplomasi. Okey, ada berapa cara dia? Ada 3 cara kan? Yang pertama dia buat apa? Hubungan persahabatan. Yang kedua? Ya, dia memberikan bantuan ketenteraan ataupun senjata. Yang ketiga? Melalui perkahwinan. Okey, kalau untuk melalui hubungan persahabatan tu, cara dia buat apa? Apa cara dia? Ke China. Siapa? Kerajaan Sriwijaya kan? Dia mengirimkan, contohnya dia bagi apa? Emas untuk menunjukkan dia menjalinkan hubungan persahabatan. So kerajaan Majapahit dia menjalinkan hubungan dengan siapa? China juga. Okey. So dia kalau melalui bantuan ketenteraan iya, betul. Maharaja Chola dia memberikan bantuan ketenteraan kepada Sriwijaya untuk mementeras apa? Membantu pemberontakan. Itulah cara dia menjalinkan hubungan diplomatik. Yang ketiga, mereka perkahwinan tu? Ya, dulu kalau orang nak menjalinkan hubungan, dia akan mengawinkan anak raja ni kepada anak raja tu. Contoh kerajaan Funan kahwinkan dengan kerajaan Majapahit supaya hubungan diorang lagi mudahlah untuk berurusan. So ada berapa ingat? Ada 3. Yang pertama apa? Melalui persahabatan. Yang kedua? Bantuan ketenteraan. Yang ketiga?
Okey, Allah Akbar. Okey, kegiatan ekonomi. Yang pertama, ya, dia memanfaatkan kesuburan tanah. Itu keunikan dia. Yang kedua, mencipta pengairan. Ingat lagi tak yang tadi cikgu tunjuk gambar apa? Gambar apa tu? Sandi di angkor yang dijadikan juga sebagai baring. Ingat baring? Dia mengalirkan air sungai ke dalam apa? Sawah padi kan? So itu adalah sistem pengairan. Yang ketiga apa? Okey, dia juga membina pelabuhan. Okey, apa yang dikatakan dengan memanfaatkan kesuburan tanah ni? Kita boleh tengok dekat kawasan mana? Sungai Mekong. Ada sungai Musi. Ada sungai Bangkawan Solo. Ada juga sungai Berantas yang menjadi tapak pertanian. Dan juga diwarisi dari zaman ke zaman. Tahu tak sungai Mekong sekarang tu masih digunakan lagi ke tidak? Masih kan? Dekat mana? Dekat Thailand. Tahu tak sungai Mekong? Tak tahu? Tahu sungai Mekong? Nak pergi toilet? Nak pergi toilet ke? Tak. Terus apa tu? Ada cakap apa? Tak, sungai Mekong tahu? Yang ada ikan kecil besar-besar tu. Tak tahu? Kita dah pergi Thailand. Siapa pernah pergi Thailand? Tahu dah dia nak ke Kemboja. Sungai tu. So apa lagi? Dia mencipta sistem pengairan. Nampak tak ni apa? Inilah yang dikatakan dengan baring. So dia dulu masyarakat alam Melayu ni dia mencipta baring untuk memastikan bekalan air ni mencukupi ke kawasan pertanian. Nampak tak cara dia nak mengalirkan? Nampak tak bentuk dia? Dia ada tepi tu kan, dia buat aliran. So air tu sentiasa cukup. Lepas tu apa lagi? Sebab tu lah tanaman macam padi, rempah ratus ni serta tanaman yang lain tu diusahakan sepanjang tahun. Kenapa awak macam ni soalan kan? Tidak? Okey. Lepas apa lagi keunikan dia? So dia ada kemahiran kan? So keunikannya diwarisi dari zaman ke zaman juga. Dan menjadikan perkembangan ekonomi di tamadun Melayu. So yang ketiga apa? Okey. Dia membina pelabuhan. Ada keunikannya ada pelabuhan. Okey, awak nampak tak dia ada apa? Dia mendirikan dekat kawasan yang strategik kan? Tahu tak pelabuhan? Saya pernah pergi pelabuhan. Pelabuhan Kelang pernah pergi tak? Tak pernah. Tahu tak pelabuhan ni macam mana? Tahu? Dia ada kapal-kapal besar kan untuk dieksport dan mengimport barang-barang. Tahu? Okey, maka senang tahu. So, apakah bentuk pelabuhan ni? Dia ada 3. Pelabuhan pembekal. 1. Yang kedua, pelabuhan kerajaan. Yang ketiga, pelabuhan interpol. Okey, apakah yang dikatakan dengan pelabuhan pembekal? Ya, pelabuhan ni dia untuk persinggahan untuk membekalkan bahan-bahan dagangan dan juga contoh kalau kita pelabuhan, kalau orang pedagang lah kan, pedagang dia nak pergi ke satu tempat tapi
membekalkan makanan dalam kapal tu lah. Itu yang dikatakan dengan pelabuhan. Pelabuhan persinggahan. Yang kedua, ada pelabuhan kerajaan. Okey, pelabuhan kerajaan ni apa? Dia adalah apabila berlakunya pentadbiran di kawasan itu. So dia dipanggil sebagai pelabuhan kerajaan. Yang ketiga pula, interport. Okey, interport ni apa pula? Ya, dia adalah pelabuhan tumpuan pedagang yang pertama. Itu adalah dikatakan dengan interport. Dia adalah tumpuan pedagang. Yang kedua, dia berperanan sebagai pengumpul, pengendali dan juga pengedar barang dagangan daripada para pedagang serantau dan antarabangsa. Tahu tak serantau apa? Serantau tu yang sekitar kawasan pelabuhan tu. Kalau antarabangsa, pedagang dari negara luar. Contohnya macam negara China, negara India, tahu kan? Itulah yang dikatakan dengan pelabuhan antarabangsa. So kita nak pergi kepada perkembangan sosio-budaya. Perkembangan okey. Sosio-budaya. Dia ada berapa ni? Ada 3 kan? Kita tahu dia ada learning system tulisan. Ingat tak kita ada belajar kan sistem tulisan kan? Ada bahasa. Lepas tu ada persuratan. Ingat tak? Hikayat yang kita belajar tu. Lepas tu ada juga seni bina. Okey, melalui sistem tulisan dan bahasa ni. Okey, kerajaan alam Melayu ni dia mengadaptasi pengaruh luar untuk perkembangan sistem tulisan. Lepas tu kita belajar tulisan apa itu? Pallava ada. Lagi? Kawi pun ada. Apa lagi? Sanskrit pun ada kan? Tapi kat sini dikatakan bahasa tulisan Pallava dan Kavi yang berasal dari India digunakan sebagai medium tulisan dalam tulisan bahasa tempatan dan Sanskrit. So tulisan Arab juga disesuaikan dalam tulisan Jawa. Ingat tak yang buat tulisan Jawa itu? Ingat? Dia dicampurkan bahasa Arab, bahasa Sanskrit. So jadilah tulisan Jawi yang kita guna sehingga hari ini. Okey. Lepas tu kita ada juga persuratan. Okey, masyarakat Melayu ni dia telah menunjukkan ke intelektual. Tahu tak intelektual ni apa? Intelektual ni apa? Kebijak pandai. Ya, bijak pandai lah. Dia kebijaksanaan. Apa dia?
pelbagai agama. Alright? Ya, so pada zaman itu dia boleh menganut agama lain walaupun kerajaan itu mungkin mengamalkan agama Hindu, tapi dia boleh juga menganut agama Buddha. So dia ada sifat keterbukaan, tak spesifik ke satu agama sahaja. Okay, kedua ada apa pula? Sifat toleransi. Boleh? Sifat toleransi. Okay, dia merupakan keunikan dalam amalan beragama masyarakat kerajaan lalu. Kenapa dia katakan keunikan? Sebab tak semua kerajaan diorang boleh mengamalkan sifat toleransi ni. Betul tak? Contoh penganut agama Hindu, dia membina Candi Prambanan yang berdekatan dengan Candi Borobudur. Yang dijadikan sebagai tempat ibadat dan penganut agama Buddha di Jawa Tengah. Yang ketiga apa? Agama menjadi simbol pengakuan raja dan juga rakyat. Raja ni dia menentukan golongan agama untuk mengukuhkan kedudukan di atas tahta kerajaan. Dia mencegah sukan, jadi pemerintah kena ada sokongan daripada rakyat dia. Kena ada taat setia. Kan? So, golongan Brahmin ni dia mempunyai peranan yang besar semasa percabalan raja. Ingat? Siapa kan golongan Brahmin ni? Ingat? Ingat? So, yang ketiga dia pengasas kerajaan Langkung, Jayavarman berapa? Jayavarman II diisytiharkan kedudukan baginda sebagai dewa raja oleh seorang Brahmin yang bernama Hiradama.
hari ini. Okey. Dah habis? Dah habis. So, hari ini cikgu nak test korang. Dapat tak apa yang kita belajar ni? So, cikgu ada Daryl. Daryl. Tahu tak macam nama dia ni?
Cari dalam buku teks jawapannya. Apa soalan viewers? Apakah tulisan asal dari India? Yang perasaannya ke? Oh, kalau biasanya tak apa. Wah, mungkin orang sana, mungkin orang lain lah. Saya untuk ni. Sorry, Thank you.